Pembunuh nombor satu bukan setakat kat Malaysia tapi satu dunia yang ramai orang tak sedar adalah penyakit jantung. Setiap 30 saat ada satu orang akan meninggal dunia sebab sakit jantung ni. Dalam sehari berapa orang? 50 orang akan meninggal. Dan daripada 50 orang tu 36% yang berusia muda, bawah 40 tahun. Good newsnya adalah penyakit jantung ni termasuk dalam penyakit-penyakit tak berjangkit. Penyakit yang kita boleh cegah. Penyebab penyakit tak berjangkit seperti sakit jantung ni, dia disebabkan oleh diet, pemakanan, gaya hidup, stres yang tinggi, tidur tak cukup, dan semua faktor tu kita boleh kontrol. Hanya lebih kurang 15% sahaja faktor genetik dan juga nutrisi yang penting untuk jantung kita. Satu zat yang paling penting untuk jantung ni adalah omega 3. Kebaikannya satu, anti radang. Kita punya pembuluh darah kita ni nak terbentuk sumbatan disebabkan oleh keradangan. So, kebaikannya selain dari kawal radang, dia juga lancarkan you punya aliran darah, blood flow, blood circulation. Sumber omega 3 ni dia ada dua. Satu daripada sumber haiwan, fish oil, minyak ikan kan. Tapi tahu tak yang lebih baik, iaitu sumber tumbuhan. Saca inci ni adalah sumber omega 3 daripada sumber tumbuhan. Omega 3 daripada fish oil ni dia dah tercemar dengan logam berat mercury, jadi sudah tidak sihat lagi. Sebab tu alternatif yang lebih baik, lebih sihat, bebas toxic metal mercury adalah saca inci. Dan selain daripada itu juga kandungan omega 3 dia ada lebih kurang 17 kali ganda lebih tinggi berbanding minyak ikan. Kelebihan saca inci ni adalah kesihatan metabolik, bermaksud kawalan gula darah, tekanan darah, paras kolesterol juga boleh mendapat manfaat dibantu dengan saca inci ni. Jadi ramai yang menyesal sebenarnya sebab pada awal dia tak jaga kesihatan jantung dia. So sebab itulah pentingnya anda menjaga kesihatan jantung dan mencegah daripada sakit jantung ni dengan mengambil omega 3. Selain daripada itu juga, tapi ada version yang lain, kita ada saca inci oil. Tambahkan vitamin E sebagai anti-aging. So anda dah dapat dua manfaat untuk jantung dan juga awet muda. Sekarang saya tengah baca testimoni pengguna DND 369 saca inci oil. Okey, setelah menggunakan DND 369 saca inci oil 3 botol, jantung saya dah tak berdebar, kolesterol saya dah kurang dari 7.6 ke 5.9. Oh okey, darah tinggi saya dah kembali stabil. Okey, jadi nampak tak kat sini? Poin penting daripada testimoni adalah sebenarnya dia guna 3 botol. 3 botol tu sama dengan 3 bulan lah. So kuncinya dekat sini is you kena bagi waktu, kena bagi time untuk your body to heal. Ni ramai orang tak faham sebenarnya. Bila dia ambil suplemen, dia ingat ubat, lepas tu dia expect macam keajaiban. Ambil hari ni besok sembuh. Tak boleh macam tu. So kunci kat sini pengambilan secara berterusan 3 bulan, 3 botol. Lepas 3 bulan dia rasa dia punya gejala jantung, debar-debar dah kurang, kolesterol pun terkawal, lepas tu blood pressure pun terkawal. Very good, alhamdulillah. So saya pun tumpang gembira lah kita dapat bantu pesakit ni sebenarnya. Kalau DND 369 saca inci ni harganya RM98. Tapi kalau you beli 2 botol, dia jatuh kepada RM180 saja. So you dah jimat RM16. Ada version yang kita tambahkan vitamin E. Ini siapa yang nak mencari suplemen anti-aging ni. Okey, vitamin E memang anti-aging ya. So harga untuk DND 369E saca inci ni adalah 108. So dia beza RM10 sajalah. Okey, jom kita hadiahkan pada mak kita, pada ayah kita, pada pasangan kita, pada anak-anak kita, supaya bukan sekadar kita saja yang sihat, kita juga jaga keluarga kita untuk sihat bersama dengan kita. Jadi bertindak sekarang, tekan button di bawah, order di website sekarang.